Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Syed bin Muhammad. Saya merupakan guru pendidikan Islam di sebuah sekolah menengah. Di sini saya ingin membentangkan pandangan saya yang bertajuk pendekatan Islam dalam mengekalkan perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. Okey, majmuk maksudnya apa? Tengok masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, bahasa, budaya dan Islam. Antaranya ialah kaum Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Dayak dan sebagainya. Banyak lagi kita boleh lihat di Malaysia ni, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Mereka mempunyai pelbagai etnik yang seperti, dan terutamanya orang asli juga pun ada juga orang asli. Itu orang asal kan di Malaysia. Dan kepelbagaian ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik, namun pada masa yang sama memerlukan toleransi dan keharmonian agar perpaduan terus terpelihara. Untuk mengekalkan perpaduan terpelihara di Malaysia ini, kita perlulah bertoleransi, kerana di Malaysia ni merupakan masyarakat yang majmuk, yang pelbagai kaum, adat dan Islam. So benarnya berbeza, tidak sama. Seperti agama Islam dengan agama Buddha, Hindu, Buddhis, Kristian, mereka mempunyai cara dan pengajaran yang berbeza. Tapi walau bagaimanapun, benda positifnya hampir sama, dan juga dia punya larangan dia pun hampir sama. Sebagai contoh, dia punya positif dia melakukan kebaikan, membantu orang yang memerlukan. Tapi kalau keburukan dia, tidak boleh minum arak, tidak boleh berzina, merompak, menipu, fitnah dan sebagainya. Sebab kebanyakannya agama ini adalah benda yang baik, mengajar untuk melakukan kebaikan. Menurut Fornever 1948, masyarakat majmuk ialah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik yang mempunyai budaya dan cara hidup yang berbeza, tapi berkongsi satu sistem sosial dan politik. Dia seperti di Malaysia ni, walaupun mereka semua ni, walaupun berbeza latar belakang, agama dan bangsa, seperti kaum Melayu beragama Islam, kaum Cina beragama Buddha, kaum India beragama Hindu, tapi mereka memegang sebuah negara yang sama, sebuah sistem dan politik yang sama, iaitu negara Malaysia. Walaupun mereka mempunyai latar belakang yang berbeza. Dan manakala Syamsul Amri Baharudin 2012 menyifatkan masyarakat Malaysia sebagai bangsa berniat, iaitu masyarakat yang berusaha membentuk identiti nasional yang bersatu padu walaupun berbeza latar belakang. Kat sini kita lihat, walaupun latar belakang yang berbeza, tapi mereka bersatu padu untuk membangun, membuat nama Malaysia ini dikenali dunia. Itu kaum Cina, kita boleh lihat kaum Cina dan India, yang mana mereka memasuki sukan pertandingan sampai peringkat antarabangsa dan membuat nama Malaysia ini terkenal di pesada dunia, seperti Datuk Lim Chong Wei yang bermain badminton. Islam juga mengiktirafkan kepelbagaian ini sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Kami menjalankan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenali. Ayat ini menegaskan bahawa kepelbagaian adalah asas untuk saling memahami, bukan bermusuhan. Kat sini kita boleh lihat, dalam ayat ini Allah suruh kita saling kenal, mengenali, jangan bermusuhan. Contohnya kaum Melayu, kita perlu berkenal dengan kaum Cina, India, warga asing kan, seperti Amerika, Rusia. Bukan saja kaum kita sendiri, dan bukannya pro kaum. Kalau tidak, kita takkan berkembang. Pendekatan Islam mengekalkan perpaduan. Saya sebagai seorang pendidik Islam, saya melihat bahawa Islam menyediakan 3 pendekatan utama untuk mengekalkan perpaduan dalam masyarakat. Pendekatan pertama, akidah yang benar. Apabila umat Islam berpegang kepada akidah yang satu,
iaitu mentauhidkan Allah SWT dan mengikut ajaran Rasulullah SAW. Maka hati mereka akan bersatu. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang dan belas kasihan mereka adalah seperti satu tubuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajar kita bahawa keimanan yang kokoh melahirkan kasih sayang dan empati dalam masyarakat. Kat sini kita boleh lihat kalau walaupun latar belakang bangsa yang berbeza itu, kalau saudara kita mana-mana pun, contoh kaum Melayu, orang Malaysia, orang Palestin, orang India, orang apa, contoh Palestin, bila kita lihat mereka kena seksa, kena kurung, kena macam-macam, kena bunuh macam tu kan, kita akan berasa sedih, empati, rasa sayang tu. Kita rasa macam kita nak ambil dia, jaga dia. Macam tu kita nak baby kan, mati kena bunuh. Sebabkan tu kita ada usaha. Macam terkini ni kumpulan Fatilah tu kan, mereka ramai-ramai satu dunia, bukan saja di Malaysia saja, tapi di satu dunia juga. Mana-mana mereka ada rasa empati, mereka naik kapal tu tanpa bawa senjata, cuma bawa makanan saja, pergi ke Palestin, Gaza, untuk memberikan makanan, walaupun mereka ditahan oleh Israel dan dikatakan macam-macam seperti teroris dan sebagainya kan. Mereka masuk penjara, kena seksa. Pendekatan kedua, akhlak dan adab dan dalam pergaulan. Islam menekankan akhlak mulia seperti menghormati orang lain, bertoleransi dan berkata benar. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak beriman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam konteks Malaysia, akhlak ini perlu diterjemah dalam bentuk menghormati perbezaan agama, budaya dan adat. Contoh kat sini kita boleh lihat, kita sebagai, kita jangan pentingkan diri sendiri, kita juga kena tengok juga orang lain. Mana yang memerlukan kita tolong, kita bantu dia kan. Macam orang tua tak larat angkat barang, kita tolonglah dia, sumbang tenaga sikit. Orang yang tak ada duit, kita bagi dia sedikit, walaupun kita rasa macam kita susah, tapi mungkin mereka lagi susah. Kita jangan anggap kita saja yang susah, so ada lagi yang lebih susah. Dan kata ketiga, syariat dan keadilan sosial. Islam menuntut keadilan tanpa mengira bangsa atau kedudukan. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat ialah pemimpin yang adil. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tirmizi. Keadilan menjamin keamanan dan saling kepercayaan dalam masyarakat. Di sini kita nak tahu sebuah negara itu aman, damai dan paduan mereka bagus adalah daripada mereka punya pemimpin. Kita lihat pemimpin dia macam mana, pandai tak dia jaga sebuah negara dia. Kita lihat negara dia macam mana ekonomi, macam mana dia punya masalah-masalah dalam negara dia macam mana. Kalau masalah ada kurang, ada pemimpin dia okeylah adil. Kalau pemimpin dia adil, rakyat pun suka. Macam pemimpin dia adil, baik, banyak dia punya sumbang dia, banyak kemudahan yang telah disediakan, rakyat suka, dan kerajaan tu akan kekal dan bertahan lama, berbanding kerajaan yang tidak amanah, tidak jujur, korup. Mereka tidak akan bertahan lama, mereka akan jatuh juga. Cabaran mengekal perpaduan. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran utama dalam usaha saya untuk mengekal perpaduan di Malaysia. Cabaran pertama, perbezaan agama dan kepercayaan. Perbezaan faham agama kadang-kadang menimbulkan salah faham. Islam mengasah toleransi seperti dalam surah Al-Kafirun ayat 6, untuk kamu agama kamu dan untuk aku agamaku. Di sini mengajar kita agar saling menghormati kepercayaan masing-masing tanpa paksaan. Kat sini kita tidak boleh paksa kaum lain agama, kaum lain lah. Contoh bangsa Melayu agama Islam, kita paksa kaum Cina, India agama Hindu dan Buddha untuk memeluk Islam, kita paksa mereka, tidak boleh. Islam tidak paksa, tapi kita boleh mengajak mereka, kerana Islam tu adalah agama yang benar dan bukannya direka oleh manusia. Cabaran kedua, perbezaan budaya dan bahasa. Salah faham terhadap adat atau bahasa boleh menimbulkan prasangka antar kaum. Rasulullah SAW bersabda, bukan dari kalangan kami orang yang menyeru kepada asabiah, iaitu perkauman. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagai guru, saya dapat mengatasi cabaran ini melalui aktiviti di sekolah seperti gotong royong. Di sini kita boleh lihat untuk mengelak perbezaan. Cabaran kedua adalah perbezaan budaya dan bahasa. Setiap
bangsa tu mereka mempunyai budaya dan cara yang berbeza. Contoh kalau kita kaum Melayu, orang Islam, budaya kita bercakap lemah lembut, sopan santun. Tapi kalau kaum lain, mungkin mereka cara dan budaya mereka cakap kuat, kasar. So kita terpaksa bertolak ansur dan menerimanya. Kita tidak boleh kaitkan itu budaya mereka. Kalau kita sebut, mungkin akan berlakunya salah faham dan boleh berlakunya pergaduhan di antara kaum. Cabaran ketiga, pengaruh media sosial dan ideologi luar. Maklumat palsu dan fitnah di media sosial boleh menggugat perpaduan firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka selidiklah kebenarannya. Maka prinsip tabayun perlu diamalkan agar masyarakat tidak terpengaruh dengan berita palsu. Di sini kita boleh lihat suatu berita yang kita dapat tu, sama ada mesej daripada media massa ke apa kan, daripada WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Kita kena selidik dulu, jangan percaya 100%. Kat sini kita boleh lihat banyak-banyak hadis palsu, yang mana mereka sebarkan hadis palsu dan mereka percaya 100% tanpa selidik, dan mereka dah lah percaya 100%, sebar lagi dan mengajak lagi untuk orang lain postnya. Kadang mereka buat ayat, siapa tidak post dia tidak sayang hadis, tidak sayang Nabi dan sebagainya. Mereka mempergunakan untuk populariti diri mereka sendiri. Itu salah. Itu boleh dianggap secara paksaan halus. Di sini kita lihat cadangan program jalinan harmoni remaja satu sekolah. Objektif menanam semangat perpaduan dan tolong-menolong, bina sikap saling menghormati, menanam budaya berbeza, menerapkan nilai kasih sayang. Antara aktiviti menarik esok kenal budaya. Ke sini jalinan harmoni remaja satu sekolah sini. Saya mengharapkan semuanya bersatu padu tanpa mengira bangsa dan kaum. Semuanya terlibat. Sekian, terima kasih.